Nebegale ulama nalai macam perkara yang hang bi tak fikir badannya manusia. La tatafakkar fi salasati asya. Tanyo bet tak fikir balai macam perkara. La tatafakkar fil fakri. Yang pun bet tak fikir masalah gasindro tu. Fakir ro gasindro nya bet tak fikir. Paya suruh ham muka wa gham muka. Sebab punya gaduh terfikir ke gatin ro, status gatin ro, status miskin ro. Yang minta susah dia ana. Minta mah galau, minta mah sedih, minta mah susah tu. Hana minta mah kaya ngena fikirnya hana. Kaji hang gebi. Oya hidup biar sika. Ngan gaduh terfikir gatin, minta mah lebat. Hai terfikir ka ketarama haju hata-hata haram. Ya dak pobu aju haram. Jo aju peng haram. Penting baje upah pakaian upah. Anggelnya ujung-ujung punya gaduh dah fikir kasihan. Yang pertama. Dan yang kedua lah tafakar fi dhulmi man dalamaka. Tengok beda ada fikir ke orang yang dalimi tanyo. Hai dalimi hak tanyo, genten hak tanyo, ke hak tanyo hai jo. Gasian tanyo ibu dah siplo ke. Gasian ibu dah siplo ke banjara. Nyanyo kamu nam beda ada fikir karena punya gaduh ada fikirnya. Mutamah berabungeh dia. Mutamah ibadah hapui dendam. Ya, yang kedua. Kemudian yang kelima wala tatafakkar fi tulil baka fi dunia. Beda tak fikir ke masalah kekal tanya dunia. Begaduh tanggapnya ilung tre mentang meninggal baru 20 baru 10 baru 40. Tinggalnya gaduh dah fikir mentang trip ini ke kaidanya. Tuhibul jamaah galap sebab peng, galap minta peng. Ya dia umu kero tu umu hanaru pakai untuk badan. Tasawuf fil amal, lambat-lambat pada amalan. Udah uang malam dah mudar mentang naumu teumu 60 dia teumu 50 dia badan. Jino tapi layang kero mentang angin. Wala aja. Yang genyaleh macam perkara bet ada fikir. Nyo tak ada fikir raya efek ngan faedah. Hana faedah tu.